Ni korang macam tak video ni, tengah viral sekarang. Wih, ramai buat trend video ni. Kalau kita buat, macam ramai like Nak nak kita buat? Kejap. Korang dah tengok ke semua video ni? Boleh percaya ke video ni? Boleh. Kalau Hilman ramai orang buat ni, takkan salah kot. tu benda viral ni. Aku tengok dekat sosmed kan, ramai orang buat tinggal hidup sihat. Ya, tengok ni influencer ni selalu buat. Dapat yakin je kan? Itulah, bila aku tengok dia orang buat, aku pun rasa aku boleh buat. Itulah contoh kita belajar daripada apa yang kita lihat. Tapi kita kena faham apa yang kita buat tu. Jangan main follow je. Guys, kita kan Gen Z. Kita FOMO. Mana boleh ketinggalan ni? Janji. Weh, aku kena kacam tu kat komen. Rupanya apa yang aku buat hari tu tak betul, tak sopan. Serius lah aku kena kecam? Sebab tu lah aku dah bagi tahu. Kita kena semak sebelum kongsi. Aku ingatkan betul sebab ramai orang buat kan. Guys, aku rasa aku lagi sihat lepas aku buat rutin tu. Berat badan aku turun 10 kilo. Patut dapat lain. Kan, bila orang sokong, aku pun rasa aku nak teruskan buat. Itulah contoh-contoh reinforcement. Respon orang akan ubah tingkah laku kita. Media sosial ni pengaruh dia kuat. Jadi kita yang kena kawal diri kita. Aku sedar, aku selalu ikut apa yang aku nampak tanpa fikir kesan. Dalam social cognitive theory, tingkah laku dipengaruhi oleh diri, persekitaran dan pemerhatian. Bila aku yakin aku boleh buat, aku betul-betul akan buat. Lepas ni aku kena lebih berhati-hati sebelum share dan post apa-apa. Media sosial membentuk cara kita berfikir dan bertindak. Melalui social cognitive theory, kita faham bahawa manusia itu belajar daripada pemerhatian, pengalaman dan juga persekitaran sosial. Satu klik boleh bawa kesan yang besar. Gunakan media sosial dengan bijak. Ingat, kita yang tentukan diri kita sendiri. Gunakan media sosial dengan bijak.